Hi guys, welcome to my YouTube channel. So, selamat datang kembali ke YouTube channel saya. Okay, so hari ni macam yang korang nampak dekat screen, kita akan main satu lagi game horror yang bertajuk Late Night DJ. So, berdasarkan tajuk kita dah tahulah kita kerja sebagai DJ. So, nak cakap banyak pun macam tak ada benda nak cakap banyak sangat. So kita terus play je lah. Kita play ke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, choose difficulty normal lah. Takkan nak hide aku. Jangan. Okay. For a while I worked as a host at a radio station. Okay, kita work as a host at a radio station. So I had just moved to another city looking for a job. Kita baru je pindah ke another city mencari kerja. So a couple of trial broadcasts, something always went wrong each time. But one day I got hired at one station. So kita finally dapat kerja guys. The team was great. We got along right away. So team dia pun okay. Kita boleh ngam soy. And then boss asked me to host a night broadcast. Tiba-tiba pula bos nak suruh kita host night broadcast pula. Dia tak tahu kita perempuan. Tak baik dah malam-malam. Okay. After that night, I was no longer the same person. Sociable and open. Setelah malam itu, aku bukan lagi orang yang sama. Suka social, open. So, doktor cakap yang aku kena cakap berkomunikasi dengan seseorang. So, obsessive thoughts tu akan pergi. Alright. Ia terjadi setelah podcast tu. Okay. So kita try. Dah masuk game dia dah. Late Night DJ. Okay. Oh my god, tak sukanya sound lah. Okay. Oh, okay dah masuk. The night podcast is over. Time to put on a CD with some great music for my listener. Okay. Escape tengok. Okay. Mouse sensitivity dia dah agak okay guys. Dia tetap macam tu. Sebab aku tak suka sangat. Macam terlalu macam mana kan. Okay. Apa tadi? Ada escape ada ke? Ni. Dan apa? Okay. CD kat mana? CD kat sini ke? Tak bawah Kita tengok bawah Guys, I'm sorry tau kalau ada macam bunyi sound background sound ke apa tau. Sebab hari ni pun aku pasang kipas. Saya pasang kipas guys. Sebab tahu lah hari ni macam panas sangat. Okay. Weh, besar lah turun bawah. Berseram semacam ni. Aku kan mak. Weh, aku tak. Ya Allah, susah lah. Mouse sensitivity dia terlalu ni. Kita boleh lari by the way. Ni Ni ke? Loading screen. Okay. Mana guys? Tak boleh keluar. Weh, sedap lah. Nasi goreng, sayur kangkung, seberasak. Tak dibuka. Guys, atas ke? Atas Air. Ya Allah sulitnya. Macam mana aku nak kontrol dengan baik ni? Nothing on the line. Oh, beep. Guys, aku dah mula stuck dah ni. Dia curu bubuh. Ni tak faham aku. Oh, CCTV. Ni kunci. Tak. Dia suruh letak CD. CD ni kat mana? Selalu kat sini dah kan. Takkanlah daripada tempat lain. Tak faham lah. Kenapa aku macam blur sangat ni? CD ni kat mana? Oh, ini. Oi. Ni kali bagi
Dah, why? Sini. Pula dah. Dekat TV aku nak tengok seorang boleh lah. Okay. Bisa? Kenapa dia punya vending machine ada air asap? Serabut lah. Bisa? Bisa? Sikit. Dah lah. Guys, kalau aku dah sedih. I'm really starving after working all night. So, aku sudah aku buat apa? Oh, ni nah. Huh? Ish. Apa ni guys? Oh, perasan. Randy, please stop taking Milo like this yogurt. I know it's you. P.S. I know you don't even like it. Guys, tomorrow at 3 p.m. we have a meeting about next week. Please send me your ideas. Your boss, Bob. Remember, for all, security guy is sick again until next week. So, kita alone. Really alone. Kalau aku kena balik dah, aku tak kisahlah gaji tak gaji. Kita kena buat apa ni? Oh, boleh makan lah kan? Of course. Aku tak suka lah dia punya turun tangga ni. Slow lah. Hah? Hi. Oh. Guys, selalunya kalau tengah malam ada orang call, kita tak payah jawab. Sebab tak payah jawab. Tengok ada line. Sekarang aku takut nak pusing belakang. Okay. Tadi bunyi kunci. Bunyi apa? Okay. Guys, game ni terlalu sunyi. Saya takut. Mak kau. Mana tak kita abaikan jam dia tu? Tak, kenapa stuck ni? Bodoh kau. I'm so sorry. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku main seorang ni. Aku ni kan ni cakap resis. Tapi tak payahlah dulu. Ya Allah, salam dah salam. Asal aku tak pergi tengok phone tadi. Guys, I'm so sorry. I'm so sorry. Okay. I wait here for 3 hours. I don't care. I'm sorry. Not my fault. Give him tips. I'm sorry. Listen, man. I'm sorry. It just happened. I'm sorry, man. Kau apa bagi aku terkejut tadi, man? Oi. Strange. No one told me about any delivery. I should leave it somewhere in the house. In the office. Okay. So kat hujan. Kat luar hujan. Aku dah, ya Allah, merapu dah aku cakap ni. Diam dia. Siapa dia duk call ni? Sabar aku. Weh, aku rasa aku tak design lagi tu kan LCD, LED. Boleh tak? Tak ada. Okay, kena angkat call dulu kot.
Oh, demi menafas dulu. Weh. Guys, ini petanda apa? Petanda pusing belakang, tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Mata aku terus fokus ke lift box alone. Give. Guys, kalau korang tengah kerja, kalau korang tengah kerja tiba-tiba tengah malam kan, korang kerja tiba-tiba ada delivery, and korang tak order apa-apa sedangkan korang kerja seorang-seorang. Dan mana ada orang delivery malam-malam? Ada? Tak tahu lah, tapi kat tempat sini tak ada. Dan kalau ada pun, kalau korang tak order, kenapa nak buka? Serabutlah aku. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Puh. Okay, kita try. I should call boss and tell about delivery before going home. I swear that's a weird things. Do not let the melody stop. Huh? So? Nampak apa ni? Aku meremang lah, sorry lah, tapi guys, takkan apa kan? Meremang skip dulu apa? Rasa? Tak ada apa. Aku rasa aku tak ditakdir untuk main game horror sebab macam agak-agak penakut Sebab apa? Call boss. Hey, Rocky? How is night Everything is alright? Tak. Alamak, terskip. I just wanted to say I got the delivery. What delivery? Kau ambil dia apa tak tahu delivery apa. Okay, good. It's just simple cardboard with old stuff. Oh no, not again. Dia tahu dah apa dia lagi tu. You there? Go back home now. And do not touch the box, no matter what. Dah touch. Chill, you kidding me? Tengah gurau no. Tak. Do not call me again. Just go home now. Guys, sekali cakap phone, aku rasa macam sangat takut nak pusing belakang. Bismillahirrahmanirrahim, guys. You see for me, okay? Insert call. Dia cakap dah, aku takut nak pusing belakang. So? I don't wanna move. Aku tak boleh main game horror lah aku rasa. So balik guys, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. So far. Yeah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku banyak bismillah game ni. Ya Allah, Tuhan ku takut. Weh. Aku sabar jap. Aku cari dulu. Dia cakap jangan bagi muzik stop. Okay guys, aku dah lah tak reti kontrol sangat tau. Ini sangat dugaan I'm sorry if you guys dengar bunyi keyboard dan sebagainya. I'm so sorry.
I'm so sorry. Wait. I'm so sorry guys. Aku kena tahu yang aku sangat gelabah ya. Sangat gelabah sekarang. Kejap. Tak ada kenapa aku pusing-pusing. Aku nak bagi time. Cakap apa tadi? Cuma ada sambil toilet. Guys, I'm shaking. Ni kot. Aku nampak mana ni dah tadi. Ha? Okay. Oh ni. Guys. Kenapa dia tak bawa je turun bawah? Cep. Biar aku tarik nafas dulu. Aku sabar je. Aku try main dulu lah. Baru aku cakap. Kau jangan ada jump scare tengah-tengah jalan. Kau memang babun kau. Kau jangan hamput ah. Perasaan tak semakin gelap. Table drawer. Apa ni? Jimmy work on first floor. He must have keys in his table drawer. Kau gurau ngaku ni. Guys, kalau mengikut logik kan, dia boleh bawa tau binatang ni. Kenapa benda ni gelap kat sini ni? Jap. I'm sorry. Okay. What? Jimmy work on a full plan. Tak. Tadi dia sebut apa tadi tu? Wardrobe kat mana ni? Kat ni semua tu Allah ya Tuhanku, astagfirullahalazim. Kau buat lawak apa dengan aku ni? Forget, folks. Bismillah, saya kena jump scare. Ya Allah. Mataku. Apa ni? Guys, I'm so sorry. Aku banyak diam game ni sebab tak tahu kenapa vibes dia macam menakutkan. Okay, you successfully escaped the radio station that night. The police investigate the site but found no signs of any activity other than your own. After a long treatment, you eventually managed to overcome your fears and return to music, but you would never ever agree to work at night again. Okay, kita berjaya escape radio station tu. Tapi polis investigate dah site ni, kawasan ni. I'm sorry. Tapi dia tak jumpa apa-apa sign of any activity selain daripada kita sendiri. Tapi after a long treatment dan semuanya, kita dah berjaya kembali mengatasi ketakutan kita. Kita dah kembali kepada muzik dan kita would never ever agree to work at night again. Kita tak akan pernah berani kita tak akan pernah setuju untuk kerja dekat waktu malam lagi. Tapi kita kerja waktu malam is fine guys. Tapi bila aku seorang-seorang, serabut lah aku. Okay, ni good ending. So maksudnya ada lagi satu ending. Kau nak ke kita cari lagi satu ending? Untuk satu sorry kalau ada background untuk satu ending lagi, maksudnya kita cuma perlu biarkan dia berpusing je lah kan. Okay, so kita try kita tengok bad ending. Dia start daripada awal.
Kita skip. Okay. Okay. So kita dah tahu dah. Guys. So kita terus ambil. Kita put the CD. CD sana. Sorry. Mana? Mana tadi? Aku lupa lah. Oh ni. Terus lagi dia lapor. Okay. Turun bawah. Guys, kalau terlalu panjang nanti fast skip. Okay. Kita ambil kunci, tinggal kat atas. Macam biasa phone bunyi. Okay, kita ambil ni. Okay guys, jangan terkejut akan ada jump scare sekejap lagi. Akan ada jump scare. Kita interact. Hey, I wait here for 3 hours. Tadi kita cakap I'm sorry. Okay, kita cakap not my fault. Okay, listen, nobody say me a word about delivery. Okay, kita terus ambil. Okay, kita naik atas. Naik atas kita jawab phone dulu. Sorry, lupa. Terabut aku. Okay, bio dia. Kita letak. Kita tak boleh beli volume. Kita open box. Okay. Okay. Kita tahu dah dia cakap apa. Kita skip. Okay. Yeah. Insert Oh, tu jump scare. Tak perasan dia mah. Okay, kita turun bawah. Kita kononnya nak balik guys. Tiba. Ada kunci. Okay, kita tengok kat sofa. Lepas tu tiba-tiba lagu bunyi. So kita duduk je sini. Masih takut Okay guys, kita tunggu Kita tunggu, kita tengok jadi apa. Kita tengok apa yang terjadi kalau ni. Makin ni tidak, tak sempat. Alamak. Tergelap. Okay. So kita tengok kat sini. Tengok dulu jadi apa. Tak ada apa kan. Lepas tu dia tunggu dekat luar kan. Bagi kita keluar. Dia kecoh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Confirmnya. Hai. Tak kena cari kunci ke? Kena cari kunci. Tak boleh. Dia kena satu-satu ke? Serabut. Jangan ada jump scare. Malas Aku ingatkan boleh terus ni. Terkejut aku.
kurang terkejut sikit. Okay. You vanish just like three radio DJs before you. Lepas tu lah bos kita macam, oh lagi sekali yang macam tu. The station keeps working, but during some late night broadcasts, like listeners report strange noise, a faint sob. Police was called multiple times but didn't find any traces of criminal or hacker activity. So kita menghilang sama macam tiga orang radio DJ sebelum kita. Station tu masih bekerja guys, tapi during late night broadcast pendengar kita report ada bunyi yang aneh. Bunyi aneh lah. Lepas tu kita call, pihak kita call polis beberapa kali, tapi polis tak dapat trace any criminal ataupun hacker. So bad ending. Menarik. Okay, kita try quit lah guys. Kalau quit terus ke main menu. Okay, terus ke main menu sebab kita takut dia terkeluar terus. Okay, so macam tak boleh nak bagi rate lah guys. It's a good experience lah, tapi macam fast gameplay so tak tahu lah, mungkin macam kita gelabah kan, kita macam macam tu. And I'm so sorry sebab ada macam pergerakan yang macam stuck je, resume just stop sekejap. So macam tengok menu je. Sebab honestly game ni berjaya membuatkan Fast rasa macam meremang sikit bulu roma tu. Macam tu. So it's a good game lah. 5 mungkin lah 5/5 lah kita bagilah. Sebab okey je, sebab okey. Dia macam jump scare dia yang paling yang tadi tu lah, yang pakcik delivery tu. Kau semalam kita delivery susu, hari ni kita dikejutkan oleh delivery man juga. So it's a good game guys. Tak ada pengajaran untuk game ni. Pengajaran dia jangan kerja lewat malam. So nak tanya juga, DJ ataupun penyampai radio ni memang tengah malam kerja seorang-seorang selalu ada teman tak tahulah, kurang tahulah. Tapi kalau korang tahu boleh beritahu kat bawah. So itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe. So kita akan jumpa lagi di next video. Korang komen game-game yang menarik, dan mungkin kita akan berehat sekejap daripada game horror sebab rasa macam jantung ni macam tak tertolong, tangan pun dah mula shaking untuk main game ni, rasa macam dihampiri sangat. So korang komen game-game yang menarik, game-game comel kayak kita boleh try. So jangan lupa subscribe, like, share, on button notification guys. So see you in the next video. Bye.